Jadi apakah hukumnya orang yang tak boleh baca Quran? Baik. Manusia ni dia ada dua. Satu, orang yang kalau dia berusaha dia boleh. Yang kedua, dia tidak ada kekuatan untuk berusaha. Itu je. Jadi orang yang kalau dia belajar dia boleh. Kalau dia belajar dia boleh. Kalau dia belajar baca Quran dia bolehlah baca. Kalau dia tak belajar dia tak boleh baca. Maka wajib atas orang ini, atas fardu ain, untuk boleh dan pandai membaca satu surah je dalam Quran, surah Fatihah. Lain pada surah Fatihah, fardu kifayah. Jadi semua orang Islam yang tidak ada masalah lemah upaya, kurang upaya, yang mampu kalau dia belajar boleh, maka wajib atas dasar fardu ain belajar sampai boleh baca surah Al-Fatihah. Maksud boleh itu baca dengan betul, walaupun tak sedap suaranya. Suara macam kuda bunyi. Tak apa dah, bacanya betul. Satu surah je dalam hidup kita ini, fardu ain, surah Al-Fatihah. Kenapa? Sebab Nabi kata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca akan surah Al-Fatihah. Begitu juga orang yang baca surah Fatihah tidak betul, tidak sah juga sembahyang dia. Oleh kerana sembahyang ini adalah fardu ain, setiap hari Allah wajibkan atas kita 5 kali sehari. Atas tiap rakaat itu mesti baca Fatihah. Maka ulama bersepakat bahawa surah Al-Fatihah wajib diketahui, dipelajari sehingga dapat dibaca dengan betul. Walaupun ada kesalahan-kesalahan yang kecil, dimaafkan, surah Fatihah saja. Jadi siapa yang mampu membaca dengan betul, tiba-tiba dia lala, sibuk, tak boleh baca surah Fatihah dengan betul, berdosa. Itu nisbah tidak boleh membaca dengan betul. Dan bila dia semayang pula, bacaannya tidak betul, tidak sah pula semayangnya. Lain pada Fatihah, 114 surah dalam Quran, satu Fatihah fardu ain, yang lain 113 surah ialah fardu kifayah. Maknanya kalau dalam suatu mukim mesti wajib ada seorang sekurang-kurangnya boleh baca habis khatam Quran 114 surah. Oleh sebab itulah dianjurkan kita belajar baca Quran. Belajar masa mana mudah? Masa budak-budak. Waktu Ma'had Darul Quran dia ambil umur 12-13. Dia dah ambil umur 90. Pasal payah. Bila barang tua payah. Jadi budak-budak ni lah rebutlah peluang. Nampak? Al-ilmu bis-sighar. Kita belajar menuntut ilmu ketika masih kecil, kanaktif hajar, seperti kita pahat tulisan di atas batu. Walaupun air tipu atas batu itu 1000 tahun, tulisan itu tidak hilang. Maknanya belajarlah masih kecil-kecil. Dan bukan kita memadai dengan satu surah. Biarlah kalau boleh ambil yang fardu kifayah, 30 juzuk kita boleh baca, 114 surah kita boleh baca.